우리 사이 수위는 주위에 이만한 여자봐서가 what you need 오케이 오른발 그만큼 사랑할게 머리 오케이 오른발 You know what I mean. Hello guys, welcome back to channel Aisyah Rudi. Your favorite girl is here. So hari ni Aisyah kelaparan dan Aisyah craving my curry. Jadi malam ni akan jadi rancangan jalan-jalan cari makan. Tapi Aisyah tak berseorang Kita bersama Aslahira. Hai guys. Slay. Bukan Aisyah je craving sebenarnya. Aslah pun craving my curry juga kan. Waktu kita orang tengah dekat mana? Waktu dekat Janda Baik tu. Resort tu kita orang memang craving my curry gila. Betul, so kita macam apa kata kita pergi hari ni. Sebab mana Aisyah tak makan lagi, lapar gila nak mam. So kita akan pergi sekarang. So let's go. Aisyah dengan Aslah dah sampai ke my curry. Yeah. Jadi mari kita pergi sekarang sebab Aisyah dah lapar gila. Aisyah kereta. Sarangnya kita sama. Selain itu sudah minum Aslah. Yang tu boleh minta no sugar ke? No sugar. Kita nak order je guys. Lepas tu nanti tengok kita makan, okey? Mesti korang ingat hari ni konten makan biasa je kan? Habis ni kita nak buat apa Aslah? Tell them. Sebenarnya kita orang dah lama pendam perasaan ni dekat seseorang tu. Jadi ini ialah the day kita akan confess perasaan kita. Sebab Aslah dengan Aisyah kita orang dah ready nak menyatakan cinta kami. Betul, kita orang pun dah ada full committed dalam hal ni. Kita orang dah ada duit, dah rumah tu nanti boleh fikir, tapi dah ada kereta. Jadi kita orang dah bersedia. Dan hati kami dah terbuka sepenuhnya. Betul, kita orang dah tak sabar. Degupan jantung ni hanya Tuhan saja yang tahu. Dah ready untuk confess. Aslah dah ready. Sebab perasaan tak boleh ditipu kan. Betul. Aisyah nampak cara Aslah pandang dia. Jadi hari ni Aisyah bagi peluang kat Aslah untuk confess kat dia. Terima kasih Aisyah. Silakan. Aisyah dengan Aslah nak buat prank call partner tapi kita orang swipe. Swipe pula, swipe. Aslah akan call Aiman. Betul. Dan untuk menyatakan cinta Aslah. Jadi kita tengok apakah reaksi Aiman. Aisyah akan call Harry untuk meluah perasaannya. Betul, Aslah tak jealous kan? Aslah merestui. Bosan Aiman ni. Aiman ni bosan lah Tidur ke pukul 8? Baru pukul 8 lebih lah. Takkan dah tak angkat. Okay, mula aku akan cakap hello Harry. Aku tak suka dia pun. Hello Harry. Aku dengan Aslah tak jadi shoot ni. Dia mesti tanya kenapa kan? Kita tadi buat. Hello Harry. Aku tak jadi shoot dengan Aslah tadi. Jadi? Lepas tu aku dah hantar dia balik dah. Ni aku dekat kedai makan seorang-seorang. Sekejap. Suara kosong-kosong kot. Hello. 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 Dengar tak? Dengar. Jelas sudah? Jelas ke? Okey. Tak, macam ni. Tadi kan aku nak shoot dengan Aslah. Lepas tu on the way pergi kedai makan tu aku gaduh dengan dia. So aku tak jadi shoot. Kenapa kau gaduh dengan dia? Adalah kita orang bincang sikit tadi. Lepas tu dia macam tak boleh terima lah bila aku cakap benda tu kat dia. Oh, rasa? Yalah, lepas tu aku macam nak bagi tahu kau sesuatu sebenarnya. Sebab aku rasa macam melibatkan kau lah macam tu. Apa benda? Aku dah lama dah simpan benda ni daripada orientasi lagi. Apa? Sebenarnya aku rasa aku ada hati lah kat kau Harry. Dekat siapa? Dekat kau. Hey, kenapa pula? Sebab aku rasa sebenarnya waktu aku gurau-gurau dengan kau kat orientasi tu sebenarnya aku dah tertarik kat kau dah. Lepas tu macam aku berharap aku partnership dengan kau tapi dapat dekat Aslah. Sebab tu tadi aku tak bagi kau ikut sebab aku jealous kau dengan dia. Tak pula? Macam mana sebab aku macam sakit hati lah tengok kau dengan dia. Aku macam cemburu. Anjay. Kau faham? Pasal kau gelak. Tak baik doh. Aku serius ni.
Kau ni. Kau ni buat lawak pula. Tak, betul. Kau jangan bagi tahu Ipan pula dengan si Aiman. Nanti kan dia tak selesa pula nak shoot dengan aku, Aiman. Kau kenapa? Tak, betul. Sebab tu aku tak bagi kau ikut tadi. Kan kau tengok muka aku tadi kan? Aku jealous sebenarnya kau dengan Aslam. Kau pula asyik nak naik dengan dia je. Kenapa kau tak tanya aku? Ke aku kosong ke tak kereta aku? Macam mana sekarang? Kau bergaduh kan sama dia. Macamlah aku dah tahu rapat kamu macam mana. Ya, itulah. Aku tak sengaja tadi tercakap. Macam mana entah aku nak berbaik balik dengan dia. Berkawan sudah lah. Tak payahlah lebih-lebih. Aku dengan dia pun berkawan saja. Ya ke? Nampak macam special je. Biasa saja. Kita semua berkawan. Kawan saja ramai-ramai. Nanti kalau ada apa-apa hubungan tak selesa. Bagus lagi berkawan saja semua. Jadi Harry tak terima lah. Apa? Rasa sayang aku kat kau? Kepala otak kau. Harry, Andai, I love you, Harry. Harry, it's a prank. Kenapa tak balas I love you tu? Kenapa tak balas I love you tu? Gila kau. Thank you, Harry. Bosan nak gelak dia. Tapi cara dia gelak dia macam excited tau. Ya, dia macam ada orang suka aku. Baik, kau betul lah nampaknya. Itu reaksi Harry kalau saya luah dekat dia. Cara dia macam, oi, finally aku dah tahu tunggu orang meluah. Akhirnya ada orang Macam perasan aku dah agak ada orang akan suka aku. Aku akan sumat. Dah. Wah, makanan aku dah sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Ada kentang di sini, wafer, chicken ni. Sedap. Rindunya. Rindu ni makan. Sini, maju. Ais krim ke? Jarang buat first move. Saya jarang buat first move sebab saya tak suka sebenarnya. Tapi saya jenis gelojoh. Aku jenis gelojoh. Aku jenis kalau lelaki terlambat aku macam geram. Aku macam cepat sikit macam tu. Aku lembab sangat macam tu. Tapi kalau once lelaki tu gelojoh, aku macam tak suka juga. Dia macam kalau aku dah start suka, kalau aku dah start suka, jangan lambat sangat. Kalau aku tak suka lagi, kena slow-slow. Macam tu. Aku suka lelaki yang reject aku. So dia aku akan lagi rasa nak kacau dia. Faham. Okay, macam tapi betul lah, lelaki jual mahal memang buat kita geram. Je. Kita nak kejar je. Kata. Aku suka lelaki yang macam dia tolak-tolak lah supaya aku rasa macam I want more. Korang kedai ni dah nak tutup dah. Korang pun dah makan ni. Jadi kita nak try call si Aiman ni lagi sekali. Orang kat Jebon. Bukanlah. Begini awal lagi. Ini kan kalau kau tengah urgent, ada masalah, kau call dia, engkau dah adalah sekarang ni Asla nak buat rules Asla sendiri. Asla akan call ex-partnership Aisyah iaitu Irfan Daniel. Cinta hati saya. Misalnya dia angkat call cepat weh.
semua orang follow aku ni? Aku dah mula overthink dah ni. Semua orang tak suka aku ke? Pasal ada anxiety. Aku dah anxiety dah ni. Tante semua orang memang tengah mengelak daripada aku. Rupanya dia orang buat konten dengan kau. Weh, apa sih? Konten Palau Aslah 24 jam. Irfan, kau buat apa? Kau busy ke Irfan? Dah jawab kenapa? Sekarang ni kau tengah seorang-seorang Boleh tak kau pergi kat tempat yang kau seorang-seorang je? Sebab aku macam nak cakap dengan kau je. Aku tak naklah orang lain dengar. Adalah sebab aku macam dah lama nak cakap dengan kau. Tapi sebelum ni kan kau kan partner dengan Aisyah kan. Okay. So aku macam, aku kan rapat dengan Aisyah. Okay. So aku tak nak anggap, aku tak nak layan korang anggap aku ni apa. Apa? Aku tak naklah engkau dengan Aisyah anggap aku ni apa nanti. So aku hold lah dulu. Tapi sekarang aku rasa macam dah tiba masa kot untuk aku cakap kat kau. Astaghfirullahalazim, apa benda ni? Tak adalah weh. Aku sometimes dah aku macam makan hati sikit lah dengan kau. Hai, kenapa pula? Sebab kau macam kau rapat dengan Aisyah semua tu. Aku macam terasa macam kenapa kau tak rapat dengan aku. Aku rapat dengan Aisyah. Jadi I do for work. Aku macam makan hati lah. Aku macam jealous sikit. Astagfirullah, aku layan semua sama rata lah. Itulah yang buat aku tak suka. Sebab kau layan semua sama rata. Dia macam tak ada rasa special kat situ. Assalamualaikum. Macam pendam perasaan dekat kau tau sebelum ni. Aslah kita still baru lagi dalam this this career, so I think no need to talk about this lah first. I have my career and I want to focus with my career, so Tak apalah kalau macam tu. Tapi I love you. what the Ya mas, apa ni? Kau okey ke tak ni? I love you Irfan. And I mean it. Okey ke tak ni? Mestilah aku tak okey sebab kau tak balas cinta aku. Aslah, aku kalau bab cinta ni aku belum fikir lagi lah. Sebab aku skill dengan kiri aku, jadi jangan apa-apa harapan ni. I miss you Yalah, kecewa Irfan. banyak. Dek, ada orang rindu aku, Dek. Irfan is a prank. Kenapa tiba-tiba tidak ingin dia ribut, love you lah, miss you lah. Okay, it's a prank kan. Dah lah. Ada Aisyah lah. Aisyah. Hah? Ni Aisyah lah. Oh, ada Aisyah. Okay, thank you. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Salam. Macam dah kena ceramah lah. Ni bukan ada kelakar gila. Dia orang tak cukup comel ke? Bukan test dia orang. Bukan test dia. Aku rasa suara aku dah cukup manja dah tu. Aku rasa kena cukup comel dah depan dia orang. Saya memang tak angkat. Saya nak cari satu lagi kota untuk lelaki. Dan saya rasa saya akan call expert saya, iaitu Lokman Musa. Ajak get back. So kita akan tengok apakah reaksi dia. Let's go. So sekarang kita orang akan try call Lokman mengguna telefon Aslah. Dan kita akan cakap, saya akan cakap tu adalah nombor baru. Sebab tak nak kantoi. Banyak sangat Jantung aku laju gila, mampus. Angkat je. Hello?
Norman, Hello? Ya? Aisyah ni. Ya, kenapa? Nak cakap sikit boleh? Tak pasal? Ha? Tak pasal? Cakap pasal kita. Ha? Nak cakap pasal kita sikit boleh? Oh, nanti sebab sekarang aku tak free lagi ni. Sekarang dekat mana? Sekejap je. Dah sebab sekarang aku nak tengok wayang. Dah nak masuk wayang. Dah nak masuk wayang. Ha. Nanti tu bila? Nanti tak pun cakap depan-depan lah. Boleh? Tapi cakap sekejap je ni. Okey, boleh. Keluar wayang nak siapa? Luar wayang adalah. Aku nak tanya sikit. Ya? Nak tanya sikit. Ya. Betul. Hari tu kan waktu dekat Janda Baik kita macam dah berbaik-baik kan. Okey. Rasa aku macam rasa rindu tu macam makin bertambah lah. Rasa rindu tu macam makin bertambah. Oh. Lepas tu? Lepas tu kau rasa kita boleh fix tak kita punya relay dulu? Ha? Macam mana? Lokman rasa kita boleh fix tak relay kita yang dulu? Fix, tapi sekarang kan bukan tak boleh. Kita kan tak boleh bercinta sesama tim. Macam rindu kita dulu-dulu. Kalau nak jumpa kau malam ni boleh ke? Ha? Kalau nak jumpa kau malam ni balik pada wayang boleh ke? Malam, Malam tak boleh berdua lah. Ajaklah Safwan. Tapi lewat ni malam ni. Esok pagi je lah. Esok pagi? Ha. Betul? Betul esok pagi. Kalau malam ni Lokman teman Aisyah tidur boleh tak? Sleep call. Dah berapa kali. Teman. Tak boleh. Lokman hanya teman Rina sahaja. Kalau Rina marah macam mana? Lokman hanya teman Rina je. Nah, korang berdua kan sebab konten je. Sebab tak naklah langgar peraturan Alif tu. Okey, tak apalah. So, sorry lah. Dia macam, ya kan kita dah cakap dah benda ni kat Janda Baik. Kita dah settlekan semua benda ni. Okey, tak apa. Sorry ya. Tak apa. Okey. Malam ni pukul berapa? Apa? Okey, malam ni pukul berapa? Betul ke nak jumpa? Kalau boleh bawa lah Rina sekali. Betul? Betul. Tak ada yang marah? Tak ada lah. Tak pernah marah sebab dah bawa 2 orang bukan berdua. Lepas ni ajaklah Aisyah tengok wayang juga. Alright, boleh. Tak rindu ke nak tengok wayang sama-sama? Waduh. Itu berat. Tapi masa lepas. Lokman, Ya. I love you. Oi. Boleh. Apa? Ha? Dalam konten Lokman boleh balas lah benda ni. Tapi luar-luar tak. Luar-luar Lokman takkanlah nak bagi harapan. Tak macam tu lah. Lokman dah tak nak get back langsung lah maksudnya. Kalau dah tak ada terfikir lah. Tak. Kalau ada jodoh, kita ke depan. Kalau tak ada, kita doa yang baik-baik lah untuk masing-masing. Lokman dah tak ada rasa sayang lah. Apa benda ni? Apa? Apa benda ni? Apa? Tak ada lah. Ha?
Tak ada. Tak ada apa? Bukan. Ni apa ni main sayang ni? Tak, jawab lah. Ha? Ada rasa ke tak? Bukan. Ni lama nak masuk wayang ni. Nanti nak bagi tahu je. Jawab lah. Nanti nak bagi tahu je lagi, okey? Not main. Ha? It's a prank. Aduh, baru berharap. It's a prank. Okay, let tengok wayang. Bye-bye. Okay, bye-bye. Bye-bye. Tapi kan, sejujurnya aku rasa blushing. Kenapa aku rasa macam blushing? Sebab aku rasa macam ini good way lah. Ni like macam dia tak directly reject macam aku tak sayang kau lah. Kau ni kenapa? Dia macam kenapa tanya macam ni? So like dia takut dia menyakiti perasaan kau. Betul. Dia still menjaga. I don't know if it's a good thing or not. Tapi okay, itulah kita dah prank 3 orang, Harry, Irfan dan juga Omar Musa. Jangan lupa untuk support Asla, support Aisyah, support Aiman dan support semua AI team yang ada. Sehingga kita berjumpa lagi. Support Harry juga. Like, comment, share and subscribe. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.